Cik, Assalamualaikum. Cik, mengapa nampak sedih hari ni hari raya? Aduh, kau komen. Kau tak habis-habis nak mencari publicity ya untuk parti kau ya. Menggunakan pula perkataan salam kepada kami, orang Islam. Pertama, kami nak beritahu pada kau ya. Kalau setakat kau nak cari publicity pakai baju Melayu macam tu, itu tak kisah. Itu baju tradisi. Bukan baju mengikut sunnah Nabi kami. Tapi kalau setakat kamu nak mengucapkan salam bagi kami sebagai seorang Islam, kami tak boleh jawab pada salam yang diberi pada orang golongan kafir seperti kamu. Apatah lagi, salam yang kamu beri tu Assalamualaikum tu yang pernah Yahudi beri salam pada Nabi. Yang mana berarti mereka mengucapkan salam bala kepada kami. Dan ketika itu Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Maknanya serahkan balik bala tu pada kamu. Kamu tak faham. Kalau kamu nak betul-betul belajar, masuk betul-betul Islam. Mengucap dua kalimah syahadah. Belajar betul-betul. Jangan main cari publicity tak pasal-pasal untuk parti kamu. Sedangkan kamu bakal dinanti oleh Allah SWT. Kami faham itu semua. Kalau kamu nak berjaya dalam hidup kamu, kenalilah Allah. Duduk dalam agama Islam. Jangan mempersendakan ataupun bermain-main nak cari publicity, bagi salam nak ambil hati kami. Kami tahu apa yang tersirat dalam hati kamu. Semoga kamu diberi hidayah oleh Allah SWT. Ataupun kamu akan dapat bala jika membayangkan agama Islam. Islam ini benar. Islam ni, Allah ni adalah Tuhan pada segala manusia. Tidak ada agama lain yang benar selain Islam. Allah Maha Kuasa. Faham? Ingat tu.